You all Pak Elok. Alright, saya minta maaf. Kita ada masalah teknikal sikit tadi dan Alhamdulillah kita dah boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Baik. Kita akan mula pada malam ini satu sesi khas yang lain daripada yang lain. Siapa yang pernah dengar sesi saya sebelum ni, memang saya ada buat beberapa sesi, tapi sesi kali ini lain daripada yang lain dan saya nak memberi kefahaman kepada mereka even yang baru dan yang dah join sebelum ni. Kita dah ada sebulan lebih, hampir 2 bulan dah program ni berlangsung dan sekarang kita masuk satu fasa baru yang kita namakan Super Affiliate 2.0. Maksudnya ni versi kedua. Dia jadi sangat menarik berbanding dengan sesi yang pertama dulu. Sesi pertama dulu bukan tak bagus, bagus. Tapi dari segi kaedah ataupun dari segi perkembangan dia tu mungkin ada masalah untuk beberapa orang, yang khususnya yang tak pandai closing, tak pandai menjual. Tapi version 2.0 ni dia jadi lagi senang, lagi menarik, lagi lumayan, lagi hebat. Jadi sebelum saya nak memulakan sesi malam ni, terlebih dahulu saya rasa mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang belum kenal saya lagi. Saya kena kenalkan diri saya. Nama saya Nordin. Orang panggil Nordin Mat. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang dah dalam grup ni, ada yang baru masuk. Saya raikan semua. Orang yang dah join, orang yang belum join, orang yang baru kenal saya, ataupun orang yang dah follow saya tapi ini pertama kali nak dengar cerita yang sangat-sangat menarik ni. Okey, saya tinggal di Kajang, Selangor, tapi asalnya orang Perak, dan dah berumur. Berumur ni 52 tahun. Kerjaya saya panjang. Kalau siapa yang follow saya tahu kerjaya saya ni panjang. Saya dah buat 27 bisnes. Dari buat construction, dari buat livestock, kambing, dari buat banyak program yang saya buat. Last kali mungkin ada yang pernah dengar GTR Burger. Saya buat street burger. Dan sekarang ni saya co-founder kepada BJM Burgerman, yang merupakan satu jenama fast food burger. Siapa pernah dengar Burgerman, BJM Burgerman? You all yang baru kenal saya mungkin tak pernah kenal sebab BJM Burgerman ni baru je satu cawangan ataupun satu outlet di Bangi Gateway. Dan yang kedua kita akan buka di Setapak, dan ketiga di ada yang pernah dengar kan? Okey, di Jalan Kelang Lama. So Burgerman adalah satu konsep fast food baru yang kita bagi option kepada mereka yang tak nak pergi fast food yang sebelah tu. So boleh datang ke Burgerman dan kita macam cuba nak follow the system dia. Talking about system, saya adalah orang sistem. Saya bagi tahu saya orang sistem. Dulu orang selalu ejek saya ataupun kecam saya jual sistem. Tapi sebenarnya betul, saya memang jual sistem. Waktu saya buat apa-apa program, kalau saya buat korban, dulu kan saya aktif GTR Burger, kita buat program ibadah korban. Saya buat program yang bersistem. Kita adakan satu sistem dan kita jual sistem kita. Bila saya jual daging, daging lembu segar tempatan ni, saya buat sistem dia panggil GTR Meat. Dan bila saya buat burger jalanan, saya buat satu sistem GTR Burger.my. So dengan sistem tu saya boleh develop dengan sangat cepat stall burger kita dan kita boleh manage
hampir 300 stall GTR Burger at one time. Tapi yang gagal pada saya, sistem saya tak gagal, tapi business model saya mungkin gagal. Tapi dia tidak serik lah, tak serik untuk buat sistem. Saya bukan budak IT, saya bukan orang software programmer. Anak saya dia baru grad daripada UTM software ataupun IT program. Tapi saya memang suka dengan sistem. Pada saya untuk maju, untuk manage bisnes kita kena ada sistem. So bila saya buat BGM Burgerman, macam saya cakap, saya cuba tiru McDonald's sebenarnya, betul. McDonald bukan about pada saya lah, dia bukan sebab produk dia, burger dia paling sedap di dunia. Dia bukan sebab makanan dia tu paling sedap. Tapi in term of sistem dia, memang saya kata sistem dia terhebat di dunia untuk fast food burger lah, ataupun fast food restaurant. Memang dahsyat sistem dia. Jadi apa yang saya buat, saya cuba meniru sistem dia di kedai daripada A to Z. So bila saya dah berjaya dalam setahun ni, bukan berjaya macam mana, berjaya tiru sistem dia, dan saya establishkan sistem saya dekat kedai, I'm telling you that saya macam tak payah tengok langsung operation kedai. Saya tak payah tengok langsung procurement kedai. Semuanya digerakkan oleh sistem. Dan bila sistem tu dah stabil, konsisten dan sebagainya, baru kita akan buka outlet kedua kita di setapak, yang mana kalau siapa-siapa beli franchise Burgerman nanti ni, sekarang tak buka lagi, dia dah tak payah manage kedai dia. Sistem akan gerakkan kedai dia. That's why McDonald, sistem dia sangat hebat dan sangat tepat, sangat precise, membuatkan siapa-siapa saja buka burger McDonald, dia akan maju, dia akan mudah, owner dia tak payah susah. Itu yang saya sebut about system. Tapi bila dah kena boycott, apa pun tak boleh buat lah kan. Okay. Alright, tujuan saya cakap kat you all berkenaan dengan sistem ni adalah saya nak bagi tahu yang apa yang saya nak sampaikan malam ni adalah berkenaan dengan sistem. So sebelum ni orang tanya saya pasal setitik. Setitik adalah trial produk dalam sistem ini. Kita nak buktikan yang produk yang tak dikenali, siapa pun tak kenal setitik, tiba-tiba setitik, tapi boleh dijual kepada ramai orang dalam masa sebulan, dijual hampir 1,000 orang. Bukannya murah, RM150. Sebenarnya yang jual bukan dijual produk betul lah, tapi yang kita cuba tunjuk adalah sistem menjual setitik. Okay, so this is about system. Sistem apa? Nama dia super affiliate. Okay, bila nama dia super affiliate, dia adalah affiliate, tapi dia super. You all dah dengar pasal affiliate ni dah bersepah-sepah kan, daripada zaman tak tahu bila affiliate ni dah muncul. You all dah dengar pasal MLM, multi level marketing, sales bertingkat-tingkat, dah sekian lama, dah ada berpuluh, beratus, beribu sistem affiliate, sistem MLM, sistem penjualan, dah ada beribu, berpuluh ribu, mungkin beratus ribu jenis. Tetapi sistem super affiliate yang dicipta oleh tim Broku ni, saya bagi tahu awal, sistem ni adalah dicipta oleh tim Broku, adalah satu sistem yang saya garanti tak pernah lagi dibuat di orang di Malaysia. Even di dunia saya tak nampak lagi sistem ni ada. Dan kita bermula lebih kurang sebulan lebih, belum 2 bulan lagi. Tiba-tiba Broku tunjukkan saya sistem ni, dan saya gunakan sistem ni dalam masa sebulan.
dengan hanya modal waktu tu untuk membeli produk yang pertama RM150, tapi dalam masa sebulan saya generate RM20,000 cash. Okay, so this is the system yang saya nak ceritakan pada malam ini, dan kenapa you all kena tunggu sampai habis, sebab you kena faham bagaimana sistem ini berfungsi, bagaimana sistem ini boleh tolong you, macam mana sistem ini boleh bagi passive income, bukan sikit, bukan setakat ribuan, puluhan ribu, ratusan dan jutaan ringgit. Dan kenapa saya terlibat? Sebab saya bukan orang MLM, saya bukan orang network. Saya betul-betul saya buat bisnes yang real depan mata, physical depan mata, yang saya uruskan A to Z, walaupun dengan menggunakan sistem, tapi benda yang depan mata. Tapi saya tak pernah terlibat dengan mana-mana orang kata apa, program affiliate yang ramai orang buat. Program skin cepat kaya lagi lah saya tak buat. Quantum metal pun saya tak pernah buat. MLM saya pernah join MLM, tapi saya tak pernah aktif. Sebab saya rasa macam banyaklah kerja kena buat. You kena pasang pair lah, you kena beli barang setiap bulan, you nak kena, so banyak. Saya tak minat dengan MLM, multi level marketing, apa-apa saja produk, sebab pada saya orang atas je lah yang untung. Dan orang atas je yang untung. Orang bawah kena pulun buat kerja, tapi dapat tak seberapa. Begitu juga dengan sistem affiliate. Banyak sistem affiliate dekat OnPay, affiliate dekat TikTok, dekat Shopee, ada kan affiliate itu semua. Itu semua tak menarik pada saya, sebab semua benda tu nak kena bagi untung kat orang yang banyak. Betul tak? Orang banyak je yang akan untung. Orang atasan saja yang akan untung, dan kita yang buat kerja ni pulun, tapi akhirnya kita ditinggalkan. So, saya bukan founder. Saya founder Burgerman, yes. Saya founder GTA Burger, yes. Tapi saya bukan founder Super Affiliate. Cuma saya antara orang pertama yang melihat sistem ini depan mata saya sebelum sistem tu ada lagi. Dia dah cerita kat saya nak buat macam ni. Nanti saya cerita kat you. Tapi bila benda tu dah disistemkan, saya pun ambil, saya cuba buat dalam masa sebulan. Di samping saya tengah sibuk dengan Burgerman dan sebagainya, saya hanya buat secara part time, tapi saya generate RM20,000. Lillahi ta'ala. Cash. Tak tipu. Okay. So, apa yang saya nak cerita ni, saya kena bagi tahu intro awal-awal. Terima kasih yang masuk. Yang lambat masuk mungkin ketinggalan, kita takkan ulang. Saya nak mulakan sesi penerangan saya. Saya ambil masa mungkin dalam setengah jam je untuk terangkan benda ni. Okey. Apa itu sistem super affiliate? Sistem super affiliate adalah program affiliate yang memberi komisen sangat besar. Sistem super affiliate adalah platform untuk orang berniaga tanpa perlu lalu TikTok Shop, Lazada, Shopee dan lain-lain. Sistem super affiliate adalah marketplace untuk founder-founder menjual barang mereka sebenarnya. Macam mana sistem super affiliate ni boleh membezakan antara semua marketplace yang ada kat Malaysia sekarang ni, adalah satu benda yang agak tak masuk akal. Tapi saya tunjuk kat you all bagi tahu saya kalau benda ni tak logik. Dah 2 bulan, hampir 2 bulan saya buat benda ni, saya jumpa ramai orang. Saya jumpa ahli bank negara, ahli orang kata orang KPDN, ahli accountant, lawyer, polis. Sampai semalam terjumpa mufti wilayah persekutuan pun datang kedai semalam, kita bercerita, tunjukkan, jumpa ustaz-ustaz, tunjukkan sistem ni adakah salah. Setakat ni tak ada orang lagi yang memberi negatif
feedback ataupun benda ni tak betul dari segi undang-undang. Itulah super affiliate yang sebenarnya dia akan jadi satu benda yang akan meletup tak lama lagi. Tapi pertemuan ataupun penemuan sistem ni yang dibuat oleh Broku telah mengubah perception saya kepada satu bisnes baru yang mudah yang boleh bantu ramai orang. Baik. Macam mana dia nak bermula? Macam mana dia boleh bagi income pasif kat you setiap bulan? Macam mana dia boleh generate sampai saya cakap modal sekali dapat berkali-kali? Okay, so you all kena faham benda ni memang tak ada kat luar sana sebelum ni. Tapi you dengar baik-baik, saya akan gunakan whiteboard saya. You kena tengok dan you kena bagi tahu saya kalau you rasa benda ni scam, benda ni tipu. Dia memang pelik sikit. Saya kena tulis sebab you all tak boleh nak hadap kalau saya sekejap. Saya nak ambil marker saya sebenarnya. Okey. Untuk memulakan benda ni, saya bagi tahu dia adalah satu platform yang menggunakan WhatsApp saja. Kenapa WhatsApp? Sebab WhatsApp lah yang akan digunakan oleh semua orang setiap hari, sepanjang tahun, siang dan malam. Betul tak? Siapa kat sini tak ada WhatsApp? Ada tak orang yang tak ada WhatsApp? Mustahil kan? Sebab you all dapat link ni pun dalam WhatsApp. Ada orang yang tak ada ada orang yang tak ada ada Facebook, tak ada TikTok. Ada orang ada TikTok, ada Facebook. Ada orang yang ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada Thread, ada X, Twitter. Betul? Jadi tapi semua orang akan ada WhatsApp. So platform kita simple, menggunakan WhatsApp. Dan semua sistem yang dicipta adalah menggunakan Meta punya server. Jadi sistem ni hampir mustahil untuk orang hack. Sebab kalau dia nak hack kita, dia kena hack WhatsApp lah sepatutnya. Dan dia juga menggunakan platform payment gateway ToyiPay under Bank Negara. So ToyiPay tak akan buka bisnes yang untuk scam orang. Kan? Sebab yang ni betul-betul kita ikut undang-undang berbisnes kat Malaysia. Baik. Saya akan mulakan dengan bagi contoh teruslah, senang. Sebab contoh yang saya bagi ni dia dah ada dekat dalam platform kita. Okay, mula-mula memang kita jual setitik. Yang setitik ni dia punya income ni sangat lumayan sebab modal dia rendah. So kita jual 5 botol RM150, commission RM20 satu layer. 5 layer RM100. Tapi kita dah jalankan benda tu sebulan lebih untuk trial, tapi masih ada dalam platform kita. Okay, saya tunjukkan macam mana setitik saya buat duit RM20,000 dalam masa sebulan dengan setitik. Okay, so saya nak cerita mulakan bahawa setitik kita bermula dengan RM179. RM179 you akan dapat 6 botol setitik iaitu sweetener. Okay. Ini adalah awak. Ni fahamkan basic konsep ni. Konsep super affiliate. So, bila awak nak beli RM179 ni dekat platform. Platform dia WhatsApp dia. Kita akan bagi you link. You tekan link, you beli benda tu. Tapi untuk pertama kali kena register. Register simple and then buat payment. Dan you akan dapat beberapa perkara. Iaitu yang pertama you akan dapat 6 sorry, saya batuk sekarang. 6 botol setitik. So, by right, bila you bayar 179, you dapat 6 botol, kita punya urusan selesai. Betul? You bayar, saya hantar barang, selesai. Tapi dalam super affiliate, selain daripada you dapat 5 botol, 6 botol ni, you juga akan dapat
link affiliate. Kita akan bagi link affiliate untuk you. Dan katalah you A, nama A. Dan kita akan bagi you automatically account Toyib Pay kepada you. You akan dapat account Toyib Pay. Dan you akan dapat welcome bonus RM20. Dan terus masuk ke account Toyib Pay you. And then you juga akan dapat affiliate 3. Affiliate 3 dalam you punya chatbot ni. Kita terus bagi. So you akan tahu siapa yang berapa banyak you dah jual, berapa banyak yang dah transfer, berapa banyak yang level pertama you, kedua, ketiga, keempat. Okay? And then you juga akan dapat konten setiap hari. Setiap hari kita akan bagi konten. Setiap hari kita akan bagi konten untuk you buat posting dan sebagainya. Okay. Now, apa yang membezakan kita adalah satu sistem yang dibuat oleh payment gateway Toyib Pay untuk splitkan duit ni kepada setiap orang yang terlibat. Contohnya bila you dah bayar RM179, RM79 dia akan pergi kepada HQ, headquarters. Dan kemudiannya RM100 ni dia akan dipecah kepada 5. Ini yang dinamakan split payment. Dia pecah kepada HQ dan dipecah kepada 5, yang mana setiap pecahan dapat RM20, 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 RM20. Kat mana pergi RM20 tu? Ini yang bestnya. Yang mula-mula dia pergi dekat sini kan. Kemudian dia akan pecah kepada atasan. Maksudnya 4 orang atas you akan dapat RM20 tu. Itu konsep dia. Tapi macam mana pula dengan you? Macam mana pula dengan cara you nak buat duit? Menggunakan super affiliate ni, dan duit tu akan datang setiap hari, setiap masa datang kepada akaun you secara automatik. Tak perlu you nak withdraw, tak perlu you nak tunggu hujung minggu, hujung bulan, tak payah. Macam mana you dapatkan RM20 ni? You bayar saja RM179, duit RM20 terus masuk ke akaun Toyib Pay you. The next day dia akan masuk ke akaun bank you. Sebab Toyib Pay adalah payment gateway. Okay, saya tunjukkan caranya. Okay, bila you dapat link affiliate ni, link affiliate ni adalah chatbot AI yang akan bantu you buat closing dengan you punya prospect buyer you. Apa yang you perlu buat, you hanya dapat link dekat WhatsApp tu. You biasa dapat link WhatsApp kan. You nak masuk Zoom ni pun you kena tekan link tu kan. Macam tu juga link affiliate. You tekan saja link, you boleh explore dalam chatbot tu. Dan ini adalah proses penjualan. You kena menjual. Ini bukan skin cepat kaya. You kena jual. Tapi apa yang you jual? Untuk setitik, you tengok dulu. Dan nanti saya bagi tahu apa benda lagi yang you boleh jual. Yang dah ada dalam sistem kita. Okay, katalah orang ni dia dah dapat link dia dan dia nak bagi dekat kawan-kawan dia, nak beli juga, nak join juga sistem ni. Siapa kawan-kawan tu? You lah. Okay. So, bila you nak dapatkan link ni, okay, you lupakan yang ni jap. Jangan tengok ni. Dia dah settle. Okay. Berapa orang you kena jual ataupun berapa orang yang you kena bagi tergantung kepada kepakaran you. Kalau you boleh bagi dekat seorang, you dapat commission untuk seorang. Kalau you bagi 10 orang, you akan dapat commission untuk 10 orang. 100 orang, 1000 orang, 1,000,000 orang, ikut kepakaran you. Saya bagi contoh, katalah yang level pertama ni, layer pertama ni, you bagi untuk 30 orang. So 30 orang yang bawah you ni, dia tekan link tu, dia beli barang setitik ni, you akan dapat RM20. So total adalah RM600. Contoh.
So RM600 ni akan automatik masuk ke akaun you. Kat mana? Dekat sini. Dia masuk RM600 dekat akaun Toyib Pay. The next day dia akan transfer ke you punya akaun bank. Faham? Okay. Dan yang bestnya, you hanya buat kerja untuk layer pertama saja. Tapi orang yang layer pertama ni, you kena ajar dia. Macam mana you nak buat duit juga. Adalah dengan recommendkan kawan-kawan dia pula untuk membeli. Berapa orang tak kisah. Seorang boleh, dua orang boleh, tiga orang boleh, 10 orang, 20 orang, 30 orang. Kita ambil contoh 10 orang. Tak payah 30. 30 tu banyak sangat. Katalah satu orang ni boleh jual 10. Maksudnya 30 orang kali 10. Dia akan dapat kepada 300 orang. Ini adalah generasi kedua. Level kedua. So 300 orang ni, dia akan dapat RM20 juga. Bermaksud dia akan dapat RM6,000. Masuk kepada akaun you terus. Logik tak? Logik kan? Now saya tanya you. Berapa kali you beli barang ni? You beli sekali je. Lepas tu you sebarkan dia je. Tahu tak? Dan kalau dia ni repeat beli, setiap kali dia repeat beli, you akan dapat lagi commission tu. Dan yang bestnya, dia akan pergi sampai akan jadi 3,000 contoh lah. Kali dengan 20. 60,000. Level 3 dan dia ada level 4. 3,000 orang ni kali dengan 10, dia akan jadi 30,000 kali dengan RM20, you akan dapat 600,000. So ni 60,000, ni adalah 600,000. Semua ni akan masuk kepada akaun you. Daripada mana duit tu? Saya telah cakap tadi kan. Setiap pembelian ni dia ada RM100 yang akan dibahagi 5. Seorang RM20. So daripada modal RM179, you ada potensi untuk dapat RM600,000, RM660,000, RM666,620. Tapi kalau you tak dapat, katalah RM600,000, you hanya dapat RM50,000. So what? Berapa modal you? Modal you sekali je. You tak kena untuk produk setitik. Tapi you akan cakap, susahlah produk setitik ni nak jual. Siapa nak beli? Okay. Saya nak tunjuk you contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang ni senang jual. Sawanah koko. You pernah dengar sawanah koko kan? Macam Milo. You nak tanya apa-apa soalan, saya akan jawab lepas ni. You fokus dekat sini dulu. Sampai saya dah settle nanti saya akan jawab semua soalan you. Asal you tunggu saja. Now saya nak tunjuk you sawanah koko. Macam Milo. Okay, sawanah koko, dia ada program agent dan stokis. Dia ada jualan dekat TikTok, dia ada jualan dekat mana-mana. Berapa agent dia beli? Agent beli adalah RM189. Akan dapat 10 pack sawanah koko. 10 bag. Kali RM18.90, RM189. Ni agent dia. So agent dia ni beli sekotak, dapat barang, dia akan jual kepada jiran, kepada tetangga, kepada adik-beradik, kepada siapa sajalah. Ataupun dia guna sendiri kat kedai dia. So kalau dia jual kepada orang, harga yang dicadangkan RM220 ataupun RM22 satu bag. Nampak? Berapa dia untung? 220 tolak 189, RM31. So satu kotak dia dapat RM31. Dah habis dia order lagi, dia hantar lagi. Dapat lagi RM31. Kalau sebulan dia boleh jual 5 kotak, dia dapat 5
RM150 lebih kurang. Now, sekarang kita akan convertkan ejen Sawana Coco, bukan akan, kita dah convertkan. Semua ejen Sawana Coco akan guna sistem super affiliate lepas ni. Macam mana dia bertindak? You tengok baik-baik ya. Saya cakap ni RM30, saya tulis ni. RM31. Tapi dalam projek ataupun dalam sistem Sawana Coco, kita akan jual harga RM199. Tengok Dan ini adalah ejen dia tadi. Kalau dia jual RM220 juga harga yang sama, dekat kedai pun harga RM220, RM230. Dekat TikTok dia jual RM25, RM27 sebab kena bagi komisen lagi kan. Okey, kalau kedai runcit ataupun jiran-jiran dia, ejen akan jual RM220 dan RM199, berapa dia untung? RM21. So dia rugi RM10 kan? Dengar dulu. Okey, apa yang kita bagi, selain daripada dia dah dapat 10 bag ni, dia juga akan dapat RM8 welcome bonus dalam sistem super affiliate. So total sekarang dia dapat 21 campur 8, RM29. Masih kurang lagi dengan RM31. Tetapi dengan sistem super affiliate, kita bukan saja bagi dia RM8, kita akan bagi dia link affiliate macam tadi. Kita akan bagi dia account ToyPay juga, yang mana duit ni masuk sini. Dan kita bagi dia affiliate tree dan sebagainya. Affiliate tree tadi, bila saya cakap tadi dia pergi 5 layer, affiliate tree akan tunjukkan semua 5 layer tu. Siapa layer keempat, siapa layer kelima, siapa layer ketiga. Setiap orang tu ada dalam WhatsApp saja. Nanti saya dah settle semua ni, saya akan bagi link dalam group. So you tekan group tu, you akan nampak apa yang lepas you beli, you akan dapat lah. Sebelum beli, you akan nampak apa yang ada dalam tu dan you boleh soal jawab chatbot kita situ. Now, sekarang ni dia dapat RM29 untuk satu kotak. Tetapi bila dia dapat link affiliate ni, dia bagi dekat orang yang nak jadi ejen Sawana Coco juga. Katalah ini kita panggil level 1. Saya ambil contoh tadi 30 orang dia dapat cari ejen. Cari ejen macam mana? Bagi konten, bagi WhatsApp saja. Kalau dia tekan je WhatsApp tu, link tu, dia nak minat jadi ejen, dia akan duduk ejen bawah you. Kalau you yang bagi link tu. Kalau saya yang bagi, duduk bawah saya. Okay, fair enough. Katalah kita ambil 30 orang. Kali dengan RM8 sebab dia bagi RM8 sebab profit dia tak besar sangat. Dia ada allocation 199 ni, dia allocate RM40 kepada affiliate system. So 5 layer adalah RM8. 5 kali 8 RM40. So commission dekat TikTok, instead of dia bayar commission dekat Shopee, dia bayar commission dekat Padahal you akan tambah lagi RM240 masuk akaun you. Level pertama. Level kedua, yang ni jadi 300 tadi kan, kali dengan 8, 2,400 masuk akaun you. Level ketiga, ini dah jadi 3,000 kali dengan 8, 24,000. Dan level keempat, 30,000 kali dengan 8, 240,000. So maksudnya dia you tambah lah. Tambah. Instead of you dapat RM29, RM31 tadi tu, now you ada prospek untuk dapat beratus ribu. Tapi katalah you hanya dapat, saya dapat RM20,000 je. So what? You hanya beli sekali saja. Tapi kalau orang yang bawah ni,
Katalah semua ni menjadi dan semua ni membeli setiap bulan, maknanya you akan dapat ini setiap bulan. Contohlah, you cari, you dapatlah dalam bawah ni semua kan 500 orang. Dan 500 orang ni adalah pengguna Sawana Coco setiap bulan. So 500 orang ni setiap bulan membeli 500 kali 8 berapa? 4,000. Tak banyak, you dapat 500 orang je. Semua layer. So you dapat 4,000 setiap bulan. Kalau you dapat 1,000, you dapat RM8,000 setiap bulan. Setiap kali dia membeli. Nampak tak? Okey, nak tanya soalan sabar jap. Saya nak tunjuk lagi satu contoh yang lagi best. Okay. Contoh ni lagi best dan semua orang boleh jual. Apa? Esther Edu. Esther Edu adalah satu syarikat orang kita yang buat tuition dan jual buku matematik. So Esther Edu dah ada dalam program kita untuk dia jual program online dia. Online tuition. Biasa kan, biasa dengar. Tuition online kena bayar kan, macam MC Plus. MC Plus pun akan join, insyaAllah. Confirm insyaAllah. Tapi saya go to Esther Edu. MC Plus kita dah bincang, dia sangat minat, tapi kemudian. Tapi don't worry. Kita ada 4 juta orang pelajar. Daripada darjah 5, darjah 6, form 1 sampai form 5 ada 4 juta orang. Market dia. Jadi kalau masuk 10 orang pun dia tak ada masalah. Siapa yang best, siapa yang tarik orang, dia yang dapat banyak. Okey. Untuk join tuition online, Esther Edu ni, harga dia adalah RM89 sahaja. So siapa-siapa pun pelajar nak tuition online, dan guru-guru Esther Edu ni sangat terkenal. Nanti you tengok, kita tunjukkan memang sangat popular. Untuk tahun depan, dia dah register 3,000 orang. So 3,000 orang akan join tuition Esther tahun depan mulai bulan ni dah start. Bulan ni start untuk yang SPM 22 hari bulan. RM89 adalah 4 subjek. Diajar setiap hari, setiap 4 hari. Seminggu 4 kali. Sebulan maksudnya 4 kali 4, 16 kali. Harga dia RM89. So, yang bestnya, ni katalah budak ni dia nak ambil tuition online. So dia pun bayar RM89 kepada Esther Edu. Tapi dalam sistem kita, lepas dia bayar RM89, dia akan dapat RM10. Welcome bonus. Sebab apa? Sebab kita pun bagi dia link affiliate. Kita pun bagi dia account ToyPay. Dan kita bagi dia yang lain-lain juga. Okay. Okay, now, bila dia dah dapat link dia, dia nak ajak kawan dia ataupun mak dia ni yang beli tuition ni, you lah. You all nak beli untuk anak-anak kan? Okay, you beli tuition Esther Edu, you dah dapat link, you boleh ajak anak jiran, join lah tuition ni. Nampak tak? Dia lebih senang. Tadi nak jual Sawana Coco, ni nak suruh orang join affiliate ataupun join tuition, lagi senang. Kan? Ataupun dia nak pass dekat kawan-kawan sekolah dia. Ataupun dia boleh jumpa cikgu-cikgu. Cikgu, ni ada line untuk orang ambil tuition malam-malam ataupun adalah jadual dia. So, cikgu bagi je lah kat anak murid cikgu. Kalau cikgu beli line ni, cikgu pun akan dapat commission. Kan? You jumpa orang PIBG kan? Kat sekolah. Okay. Bagi tahu dekat seluruh ibu bapa, kalau nak ambil tuition, ambil link ni untuk you daftarkan tuition Esther Edu. Matematik, subjek, English, sains, semua ada. Senang tak? Lebih senang kan? So, ni kerja dia. Sebarkan link untuk siapa nak ambil tuition. Dah habis senang lah.
seluruh Malaysia ada 4 juta orang budak-budak untuk belajar tuition. Takkan you tak boleh dapat 10 orang. Takkan you tak boleh dapat 30 orang. Saya tunjuk kalau you dapat 10 orang saja. Okay, level pertama tadi you cari 10 orang budak-budak yang nak ambil tuition. Contoh. Dan setiap 10 orang ni, you akan dapat RM10. Maksudnya, you akan dapat RM100 masuk ke akaun. You dapat RM100 sebulan. You dah boleh bayar anak you free tuition. Kerja you tak susah. Ajak dia orang join tuition saja. Dan kalau dia ni, you dapat orang proaktif, dia dapat lagi seorang tu bagi pada 10 orang lagi. 10 kali 10, 100. 100 kali RM10, RM1,000. So, you akan dapat RM1,000 lagi. Level 3, RM1,000 orang. Contohlah, 10 orang cari 10 orang. Kat Malaysia ada 4 juta. Saya suruh cari 10 orang je. Darab RM10, you dapat RM10,000. Betul lah. Katalah 10,000 orang kali dengan RM10, you dapat RM100,000. Campur 10,000, campur RM100,000. Apa masalah? You hanya recommend orang, you dapat RM10. You jangan tanyalah Esther dapat berapa. 89 ni, dia hanya dapat, kalau dah bagi dia RM50, dia hanya dapat RM39. Yang ni dia pecah RM10, RM10. Tapi kalau you tak dapat 1,000 orang, 10,000 orang, you dapat 10 orang je, you dah boleh bayar tuition free anak you. Kalau you dapat berkembang, kalau siapa yang rajin, betul-betul hunting untuk dapat, cari cikgu-cikgu sekolah semua, bagi link saja, bagi link daftar. Link daftar. You dapatlah 1,000 orang. Total. 10,000 sebulan. Dan paling best, paling gempak apa? Diorang masuk tuition setiap bulan. Diorang bayar setiap bulan. Kalau dia bayar, kalau 10,000, kalau 1,000 orang bawah you semua, level 1, level 2, level 3, level 4 tu, ada 1,000 orang, setiap bulan akan bayar tuition tu. Maksudnya apa? Maksudnya you dapat RM10,000 setiap bulan. Kalau 1,000, kalau 10,000, you dapat RM100,000 setiap bulan. Apa susah cari 10,000? You cari sini 100 orang je. Dia akan turun dengan sendiri. Dan dia akan bawa you forever. Contohlah budak tu tahun ni dah habis tuition. Tapi bila budak tu pun dapat duit, dia ajak kawan-kawan dia, lagi banyak kawan-kawan dia join, dia pun dapat duit, ataupun mak dia dapat duit, dah tentu dia akan ajak ramai-ramai kawan lagi. Dia yang ajak-ajak tu semua duduk di bawah you dah. Dan link ni, you kena ingat, link ni akan bawa sampai mati. Dan siapa yang duduk bawah you akan ikut you sampai mati. Dan kalau you mati pun, ataupun saya mati, link saya masih boleh dipakai lagi oleh anak saya, waris saya, as long dia tahu nombor ATM bank kita. Dia boleh ambil duit tu lah. Link tu akan ikut WhatsApp you. So WhatsApp tu kena bawa sampai mati lah. Maksudnya dah mati pun orang kena renew. Ataupun kena bayar bil supaya WhatsApp tu tak mati. Kalau mati WhatsApp tu habis. You dah tak boleh trace. Faham tak? Belum habis lagi. Belum habis dia punya seronok. Kalau dah mati akaun pun boleh guna. Boleh, waris boleh guna. Ambil lah access, pergilah bank. Waris boleh guna. Okey. Akaun bank boleh tukar. Kalau katalah dia dah meninggal, dah tak boleh akses, siapa yang pegang WhatsApp tu, you boleh tukar nombor akaun bank. Pergi kepada bank lain. Boleh. Sekarang pun boleh. Belum mati pun boleh buat. Masuk akaun sendiri boleh, masuk akaun syarikat boleh.
masuk akaun saya pun boleh. Duit tu akan channel lah kat saya. Okay, kejap. Ada lagi benda best. Tadi saya baru cerita you Sawana Coco, Esther. Tapi dalam sistem kita dah ada 3 tu dah ada. Dan malam ni insyaAllah ada lagi. Apa yang ada lagi dalam tu? Kita ada e-book. KHM, Khairul Hakimin. InsyaAllah malam ni dia live. Dan saya nak bagi tahu you all satu benda. Nak masukkan produk dalam ni bukan percuma. Tak ada siapa-siapa yang boleh masuk kecuali dia buka kedai dalam tu dengan kos 5 angka. Bukan free. Dia bukan macam TikTok, siapa nak letak beg kuning free saja. Tak. Kita kena bayar 5 angka. Tak murah. So Sawana Coco kena bayar, Esther kena bayar, e-book KHM. Malam ni juga kita akan livekan Barista. Barista ni dia ada produk coklat yang terkenal di luar negara tapi orang Malaysia tak kenal lagi. Dia ada coklat, dia ada sirap, dia ada sos. Sos yang macam kita buat aiskrim tu kan. Okey, macam tu. Barista. Ini dah bayar. Dia dah siap program dia, malam ni insyaAllah akan live. Apa lagi yang akan ikut kita? Minyak motor, kereta, lori, minyak hitam. Semua orang pakai motor kan, pakai kereta kan. So you tak payah risau. Brand ni saya tak nak announce lagi. Sebab dia orang belum announce, saya tak nak announce lagi. Tapi brand ni dah 30 tahun dekat pasaran. So bukan buat kat belakang store punya brand. Ini yang terkenal. Saya tak nak announce lagi. Tapi ramai gila satu Malaysia pakai. So kalau you nak isi minyak tuti, minyak hitam, minyak brake, minyak apa pun, you tak payah beli dekat luar dah. Beli dalam sistem affiliate, dapat commission. Berapa? Nanti saya bagi tahu. Ada. Okey. Air sebenarnya panjang list yang akan masuk. Kan? Tapi untuk excitement, saya jawab kemudian. Okey, saya nak bagi tahu apa yang akan dijual lagi. Perfume. Ini yang saya dah deal. Emas, gold. Tapi yang ni kita tengah liaise dengan panel syariah supaya jualan emas tu patuh syariah ke tak. Yang lain tu dah patuh lah. Tapi emas ni kan dia ada macam emas fizikal, emas digital. So yang kita deal ni adalah GB Gold. GB Gold ni siapa? Dia jual emas kat TikTok sebulan 5 juta, 10 juta. So dia akan masuk dalam this model. Semalam baru meeting dengan dia. Apa lagi? Tayar motor. Ada kawan saya. Apa lagi? Banyak lagi. Panjang. Tapi you kena dengar ni. Yang 2, 3, 4 ni pun dah banyak. You kena dengar yang ni. Yang ni wajib dengar. Katalah you sini setitik. Ni Sawana. Ni Esther. Ini minyak motor. Sebaik tak sebut nama dia. So apa saja produk ni, dia akan ada dia punya tree dia, affiliate tree dia. Katalah you beli Sawana. Dan you duduk dekat sini lah kata. Ini saya. Ni awak kat sini. Ni bawah awak, bawah C. Dan ni ada dia punya link dia. Okay, ni setitik. Saya dekat sini. Apalah saya letak saya dekat Sawana. Dengar. Kalau you punya link beli Sawana untuk mula-mula, you boleh ambil link tuition anytime. Okay. Katalah you duduk sini, saya duduk sini. C ni duduk bawah saya yang keempat. Saya 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi bawah ni kan D. Kalau C ni, dia bawah saya sebab
dia beli Sawanah contoh. Dia boleh ambil link tuition dan bagi anak dia ataupun bagi anak jiran dia, dia akan dapat RM10. Faham tak? Siapa saja downline kita beli minyak hitam ke, kita yang ke atas ni, sebab kita yang cari dia, kita tak cari dia, kita cari level pertama je. Level pertama cari ke level kedua, level kedua cari level ketiga. Kita pun tak kenal siapa level ketiga, tiba-tiba dia ambil tuition, kita pun dapat ke atas. Power tak power, inilah network yang luar biasa. Apa saja produk yang duduk dalam ni, you boleh gunakan link you untuk jual produk tu tanpa you perlu beli dah. Dan dia tak berhenti dekat situ saja. Sebab katalah kita masukkan 100 produk kat Malaysia ni. Nak masuk kena bayar tau. Bukan free tau. 5 figure. Dan kalaulah kita dah establishkan 100 lah kata. Mungkin dalam masa beberapa bulan je. Tapi saya nak bagi tahu you, bulan 1 kita akan lancarkan produk ni dekat Indonesia. Tapi link you ni boleh jual kat sana, tapi kita tak nak jual lah kat sana. You beli satu produk baru kat Indonesia dan kita akan bagi satu virtual account you, yang mana kalau duit yang you generate dekat Indonesia, you boleh terus remittance masuk account bank di Malaysia. Kita ada account tu, kita ada teknologi tu secara sah melalui bank negara. Don't worry. Dan kita akan buka sebesar-besar branch ataupun sebesar-besar network di Indonesia yang ada 300 juta ke sekarang ni. Dan you boleh berniaga dekat Indonesia tanpa you perlu modal besar pun. You beli satu barang kat Indonesia, ambil satu link, pas kat kawan-kawan kat Indonesia. Sebab you baru tahu benda ni. Tapi you beli cepat. Dan you dapat network awal. Dan kita akan pergi ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Turki, sebab kita follow satu payment gateway ataupun virtual account nama BerryPay. You study BerryPay ni. BerryPay ni orang Malaysia buat, tapi idea dia telah develop dekat Indonesia. Dah ada 3 juta pengguna dia. So maksudnya link ni dia bukan setakat cross barang-barang, tapi juga cross negara lain. Harap tak adalah masalah orang kata apa, disabotaj dan sebagainya. Sebab yang pertama, kita pakai WhatsApp. Yang kedua, kita transparent, semua benda tak ada ketirisan. Yang ketiga, dia tak langgar undang-undang. Saya bagi tahu tadi, kenapa dia bukan MLM walaupun dia bertingkat-tingkat. Walaupun dia ada, lepas tu dia pecah. Okay, ni bertingkat. Multi level, ya. Tapi dia bukan multi level marketing sebab apa? Katalah yang saya cakap tadi, 179, ni 79, ni 100 dan 100 ni terus pecah. So maksudnya apa? Dia terus bayar commission affiliate. Multi level marketing lain, dia tak bayar macam tu. Dia akan masuk dalam account HQ and then dia simpan and then hujung bulan dia kirakan baru dia bayar kepada commission. Itu MLM yang perlu lesen akta jualan langsung, AGL. Ini dia tak simpan duit. Dia terus disburse. Dia terus disburse. Maksudnya dia tak perlukan lesen AGL sebab dia tak simpan duit you all. Katalah dia melingkup. Dia lingkup lah. Katalah satu syarikat tu, bukan kita nak doa, katalah dia melingkup. Apa yang you rugi? You tak rugi apa-apa kan? Sebab bila you bayar tu, you dah dapat barang you. Siapa-siapa yang dah bayar, kecuali lah mungkin nanti, mungkin banyak nanti, bila
dia bayar, company tu lingkup, kena bom ke kena apa, barang tu tak sampai dekat orang last tu. Tapi dengan you dah bayar dapat barang, settle dah. Tapi kehendak, orang kata kehendak Tuhan ni, dia boleh bagi, dia boleh tarik. So katalah apa-apa terjadi, hilang dia kena bom ke apa semua, itu di luar bidang kuasa kita, dia bukan tipu kita. Dia bukan tipu kita. Itu memang ada perjanjian antara dia dengan sistem. Kita sistem provider. Okay, so itu adalah gambaran bagaimana sistem super affiliate 2.0 yang kita dah buat, kita dah try dan kita sedang besarkan. You orang bertuah sebab dengar benda ni awal-awal, peringkat awal lagi. Okay, saya nak buka bahagian chat ni. Saya nak baca satu-satu soalan. Tapi you boleh tulis lagi, tapi saya nak jawab soalan-soalan yang orang tanya ni. Okay, Cik Gas. Kalau akaun dah ada 50 network, WhatsApp kena block oleh WhatsApp, sudah tak boleh guna lagi. WhatsApp, pertanyaan saya, apakah network saya 50 itu? Network ni dia akan ikut WhatsApp you. Kalau WhatsApp you ada masalah, you pergi dekat telco, minta balik nombor you. Nombor you jadi sangat berharga, WhatsApp you sangat berharga. Kalau WhatsApp you hilang, memang hilang lah you punya network. So buatlah dua nombor lah. Tapi itu sangat jarang berlaku lah. Sangat dah pakai nombor saya 0123791239 dah daripada umur saya 24 tahun. Dah 20 tahun lebih, 30 tahun tak pernah ada masalah lah WhatsApp. So kalau WhatsApp you ada masalah, you kena cari telco lah. Kita tak boleh nak buat apa. Okay. Tadi ada orang tanya apa, kalau dah mati akaun bank boleh guna lagi ke? Saya dah jawab tadi. 100 untuk 5 orang. Kalau bawah ada 10 orang, 100 bagi 10 ke? 100 bagi 10. Tak. You salah faham. Cik Khairul sangat salah faham. Okay. Katalah ni adalah layer. Katalah ni RM10, 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 RM10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. RM50. RM50 tu sentiasa ada RM10 setiap layer. Sebab apa? Setiap kali orang beli, katalah yang tadi saya cakap RM89 kan. RM89, saya dah cakap. Dia allocate RM50 untuk affiliate. Dia ambil RM39 je. So setiap kali orang bayar RM89, RM10 tu memang dibahagi 5 untuk 5 layer. Tak ada isu langsung. Begitu juga dengan produk lain. Katalah produk ni produk Sawana Coco ataupun produk Sawana Coco lah. Dia jual 199. Dia bagi affiliate 8 kali dengan 5 adalah RM40. RM40 dekat sini dia bagi RM8, 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 RM8. 1, 2, 3, 4, 5. 8 kali 5 RM40 duit sini. Setiap kali orang beli, dia disbursekan duit tu. Itu maksudnya. Okey. Ada satu lagi soalan. Nak tanya, lepas ni akan ada banyak produk, jadi memang akan berlaku repeat sale. Jadi macam mana ya, kita beli setitik, lepas tu nak beli estate akan jadi macam mana? Dikira dapat 2 link affiliate. You hanya ada 1 link affiliate. Link affiliate you ada semua link produk. Okay, katalah you beli link affiliate setitik. And then you nak beli Sawana. You pergi dekat produk Sawana, you tekan link dia, you beli je lah. So you dapat link, you dapat affiliate setitik punya commission. Bila you beli Sawana, you akan dapat Sawana punya commission. Dan orang atas you pun akan dapat juga. Tapi kalau orang bawah you beli, dia beli Sawana, you akan dapat, dia akan dapat RM8, you pun akan dapat RM8, saya pun dapat RM8. Sebab you ikut saya punya link. Apakah untuk jadi member wajib kena ada online banking? Ya. Kena ada bank Malaysia.
Seorang makcik jika minat tak ada online banking, dia kena pakai bank orang lain. Kalau dia tak ada online bank. Untuk masa sekarang. Tapi sikit hari lagi, kita akan guna BerryPay yang ada virtual account. Virtual account ni, orang bankrupt pun boleh, makcik yang tak ada bank pun boleh, Bangla pun boleh, Indonesian pun boleh, tak ada pasport pun boleh. Pasport kena ada lah untuk dia register virtual account. Sebab apa BerryPay ni? Dia adalah, saya cerita sikit BerryPay ni. Sebab dia kawan saya. Saya kenal dia lebih 10 tahun lalu. Dia ni kan budak Terengganu. Dengar dulu, BerryPay. Dia adalah budak Terengganu yang genius. Dia jumpa saya, waktu tu dia dah set up BerryPay. Dia cakap, dia punya idea macam Food Panda. Food Panda tak ada restoran, tapi semua restoran guna apps Food Panda. Grab, dia tak ada taksi, tapi semua taksi guna Grab dia. Jadi, dia ni tak ada bank. Tapi bank, semua duduk bawah dia menggunakan apps BerryPay. So, bila dia dapat idea ni, dia pergi present dekat World Competition. Anak Terengganu. Nama Azrin. You Google lah dia. Dia menang competition tu. Menang competition BerryPay virtual account untuk orang yang tak ada account bank. Dia present dekat Bank Negara Malaysia. Bagi tahu orang muflis ni, apa bala semua. Di reject mentah-mentah. So dia lari pergi Indonesia. Dia set up kat Indonesia. Sebab di Indonesia ada berpuluh juta ke ratus juta orang tak ada account bank. Jadi dia establish kat sana. Dan orang tak ada account bank, dia buka BerryPay di Malaysia. Dia boleh buat apa? BerryPay ni, dia boleh transfer duit kepada account lain. Nak withdraw cash, kena ada account. You boleh transfer pada account orang lain dan you boleh withdraw. You boleh bayar bil. You boleh remittance. Maksudnya daripada Indonesia, you ada account BerryPay. You boleh hantar duit ke Malaysia melalui remittance punya saluran. Itu BerryPay. Soalan, setiap level ada had ahli? Tak ada. Yang pertama saja. Yang pertama saja. Yang pertama ni you lah. You orang pertama. Ini satu level je. You tak boleh jadi dua. You nak ada dua boleh. You kena ada dua handphone. Sebab kita nak register melalui WhatsApp. Level yang pertama ni, you boleh ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 juta pun boleh. Level kedua ni, you pun sama. Boleh ada banyak mana. Boleh ada satu pun boleh. Dia tak ada yuran bulanan, tak ada yuran tahunan, tak ada yuran tersembunyi. You jalan, you dapat duit. You tak jalan, you tak dapat apa-apa. You dapat barang tadilah. So, kita tak ada hutang apa-apa dengan you. So, tak ada had untuk level. Ada lagi soalan tak yang tanya? Baguslah. Siapa nak pertikaikan sistem yang saya tunjuk tadi, silakan. Tanya soalan yang paling susah. Setakat ni tak ada soalan lagi yang saya tak boleh jawab lah. Alhamdulillah. Kalau saya tak boleh jawab, saya tanya balik broku. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada soalan, saya akan bagi link dalam grup nanti. Siapa yang belum beli? Siapa yang belum beli kat sini cuba jawab. Ada tak yang belum beli? Ke semua dah beli? You hanya perlu pilih mana-mana produk. Sama ada you nak pilih Sawana Koko, kelas tuition semua secara online, ya. Dia memang ada buat offline tapi dekat Shah Alam kelas dia. Tapi yang RM89 ni memang online dan 4 subjek, sebulan RM89 termurah di pasaran. Nanti saya boleh bagi link, you tengok dalam tu untuk you ambil tuition, bayar sekali RM89. Link tuition tu akan expired hujung bulan. So sebelum hujung bulan, you kena bayar lagi lah RM89, you dapat link baru lagi untuk bulan seterusnya. Itu standard. Mana-mana tuition online dia akan buat macam tu. Memang mantap super affiliate. Ya, sangat mantap. You tak pernah dengar sistem macam ni dekat mana-mana orang. Kita insya-Allah bila dah banyak produk nanti, kita akan ada kita panggil desktop ataupun apps macam Shopee, macam TikTok juga.
Cuma kita tak besar dia orang lah. You tahu tak TikTok Shop sebesar mana? TikTok Shop sebulan, saya tanya sendiri dekat HQ dia, dia punya sale tahun lepas sebulan 1 bilion, 12 bulan 12 bilion. Tahun ni dia capai sale 2 bilion, setahun 24 bilion. Tahun depan 3 bilion dia target, setahun 36 bilion. Sangat besar dan kebanyakan duit tu pergi ke China. Sebab barang pun daripada China, commission pun dia orang ambil bawa balik dekat China. So kita perlukan satu platform untuk tempatan. Saya pernah tanya dekat dalam saya punya Facebook thread, kenapa tak ada pakar IT dalam Malaysia ni yang boleh create platform macam TikTok, Lazada, Shopee? Jawapan yang saya terima dekat threads yang paling banyak, oh mahal lah, susah lah, tak ada sambutan lah, macam-macam. Kat Facebook pun sama, banyak jawapan. Tak ada yang meyakinkan. Yang ada dulu adalah lelong.my pun dah hancur, tak disambut. So inilah dia platform marketplace yang kita sedang cipta. Nama dia Super Affiliate. Dan sekarang ni 2.0. Dia akan ada 3.0, 4.0. Makin lama makin akan di-upgrade. InsyaAllah makin lama makin besar. Inilah dia benda yang kita tak nak war-warkan lagi. Kalau war cepat sangat dia serang nanti kan. So kita akan gunakan dia. Kalau dia nak serang kita, dia kena serang WhatsApp lah. WhatsApp ni meta punya. So sebab tu kita berlindung. Kalau saya buat apps super affiliate ni, saya rasa kalau saya cakap macam ni, esok hancur saya punya apps, dia serang. Macam tu yang berlaku dengan, you pernah dengar apa, My Taxi lah. Bukan, apa nama yang warna kuning tu, Myka. Myka, ya. Myka ni dia buat macam Grab. Tapi sebab dia semakin diminati, semakin disukai, owner dia dah arwah pernah cerita dekat saya. Dia kata masalah dia, kita orang bukan tak power, kita orang ni lebih power daripada Grab. Tapi the moment kita dia dah naik, dia akan hantar segala hackers, segala apa semua serang Myka. Jadi Myka terbenam sebab diserang oleh hackers-hackers ni. Tapi kita berlindung di sebalik Allah Subhanahu Taala, tapi dia ada WhatsApp. Kita berlindung di bawah WhatsApp. Dia nak attack kita, attack WhatsApp. So kita yakin dekat situ je lah. Okay, tapi kita bukan nak cerita bab tu lah. Kita nak cerita yang kita dah jumpa solution. Saya tak pernah join benda-benda gini, tapi bila saya buat, saya boleh buat 2-30 ribu dengan senang. So saya dah jumpa cara ni dan saya sampaikan pada you all. Sekarang terserah pada you all. Siapa yang dah beli link, saya akan bawa masuk ke grup untuk saya coaching. Macam mana cara nak buat sale, macam mana cara nak cari lead, macam mana cara nak convince orang. Saya buat kelas dekat Bangi seminggu sekali. Siapa yang duduk kat Lembah Kelang, insyaAllah saya akan umumkan dalam kelas. Okay, saya tak nampak ada soalan lain dah. Dan saya rasa Alhamdulillah, rasa you all dah faham. Dah tak ada soalan. Kalau ada, boleh. Thank you. Thank you yang dah beli. Kita jumpa lagi dalam grup WhatsApp. Saya bagi link dan you boleh start beli dan saya bawa masuk ke grup fighter saya. Thank you. Terima kasih banyak semua yang hadir. Saya appreciate masa you all. Ui, sejam lebih. Saya target sejam. Dan kita akan jumpa lagi insyaAllah. Senang-senang nanti. Bolehlah. Cuma saya kalau 11 siang tu saya busy dengan kerja lagi. Jadi kalau lambat jawab tu, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Tuan Hanif. Terima kasih Tuan Khairul. Terima kasih Tenan. Tenan yang beli tadi kan. Sekarang dah faham semua kan. Senang. Nanti tulis nama, saya akan masukkan dalam grup saya. Cik Abu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.